pemandu kepada Rasulullah. Okey. Dua orang Yahudi. Okey. Ketika itu kafe Quraisy mencari serius. Dia kata kafe Quraisy mencari Rasulullah dan yang menolong baginda adalah dua orang Yahudi. Begitu jugalah di AP. Aku tu tak bengong siul. Dia nak kata apa tau? Dia nak kata di AP ni ibarat Yahudi yang tolong Nabi. Okey. Yang Barisan Nasional yang lawan dengan Pakatan Harapan adalah KP Quraisy. Yang Anwar Ibrahim siapa? Anwar Ibrahim siapa, Nas? Dalam karakter yang aku dah cakap kau tadi. Okey. Kalaulah dia andaikan dia nak samakan DAP dengan Yahudi yang tolong Nabi. KP Quraisy yang memburu Nabi waktu tu adalah Barisan Nasional yang lawan ni. So Anwar Ibrahim kat mana? Dia dekat mana? Dia menjadi siapa? Menjadi lebih kurang taraf Nabi lah kot. Betul tak? Itu aku cakap dia orang ni sesat kot. Kalau kau dengar dulu kan, ni pemimpin dia orang pernah cakap. Sebab aku pernah tanya kenapa kau sokong Mahdi dulu 2018. Sekarang ni Mahdi ibarat Saidina Omar masuk Islam. Aku tak bohong kau, geng. Parti Amanah memang sesat. Masa kempen hari tu kau ada dengar tak Barisan Nasional berkempen tentang perkauman? Tak ada kan? Tak ada. Yang tak saya ada. Dengar, yang aku dengar DAP masa kempen tu DAP 1. Lepas tu PKR. Yes. Kempen apa tau? Contoh, ni saya bagi contoh contoh Fahmi Fazil. Dia bagi itu green wave. Mau tak mau. Kan? Lepas tu yang lain ada seorang perempuan tu, aku tak ingat dia calon mana, tapi perempuan ni dia bagi ceramah masa PRN juga. Dia cakap apa tau? Dia kata macam susah Cina ni tak diterima. Macam kenapa kita nak takut nak terima Cina, macam itulah lebih kurang. Lepas tu ada seorang lelaki tu pun dia bagi speech juga atas stage. Dia cakap, kenapa kita tak nak Cina, kita ini Cina, diorang ni takut dengan Cina. Saya dah jadi confused dah. Sepatutnya biasa kita dengar kalau macam yang kempen macam tu Perikatan Nasional ataupun PAS. Okey, tak apalah, kita letak tepi kan. Contoh kan? Tak sebab macam ni diorang tuduh PAS. Diorang tuduh PAS. Okeylah, kita nak letak tepi benda tu. Tapi sebagai parti yang konon-kononnya multi-racial kan, engkau yang berlebih-lebihan bawa isu untuk menakutkan kaum Cina. Ya, dan kau siap kata lagi, kalau UMNO menang, kalau Parti Melayu menang, inilah itulah, macam-macam yang kau cakap. Seolah-olah macam kalau orang yang kalau Cina undi Melayu ni adalah satu dosa besar. Contoh, especially kalau mengundi UMNO, Anas. Yes. Dan saya rasa masa PRN Johor ni, aku rasa kalau aku sebagai masyarakat Cina dekat sana pun, aku akan menyampah dengan DAP. Dengan DAP ataupun dengan Pakatan Harapan. Engkau tu kerajaan pusat, kau tak sedar-sedar lagi dia. Dan isu yang diorang bawa adalah isu federal. Kau banyak cerita pasal kerajaan pusat. Patutnya dekat rakyat Johor ni kau tengok macam mana On Hafiz selesaikan isu sempadan. Kan masa nak masuk Singapura tu. Lepas tu diorang kutuk lagi On Hafiz ni. Kenapa sibuk-sibuk nak pergi dekat immigration? Hello, dia MB Johor. Suka hati dia lah dia nak pergi mana. Dia nak tengok rakyat dia. Olivia, immigration under pusat. So dia tu ada satu lagi, Olivia. Kau ingat tak Anwar Ibrahim yang dia kata klinik kat Johor banyak uzo? Ya. Kan, kalau klinik uzo macam mana nak ubat pesakit? Dia kata kan. Okey, klinik uzo ni adalah puncanya Anwar Ibrahim lah. Dan apa Anwar Ibrahim nak buat? Dah klinik uzo ni dia bukan bulan lepas dia uzo. Dia dah uzo bertahun. Lepas tu Anwar Ibrahim umumkan apa, Olivia? Pemotongan berbilion bajet Kementerian Kesihatan. Tu antara punca klinik uzo. Dan On Hafiz, to his credit, memang dia ada pergi melawat klinik-klinik dan hospital. Dia pergi hospital. Dia melawat klinik. Dia melawat klinik tu bukannya ketika pilihan raya ni. Before that lagi. Ya, betul. Dan masa tu aku ingat lagi dia ada tunjuk dia jumpa dengan doktor. Tapi aku pun tak salahkan doktor. Aku pun tak salahkan kaki tangan dekat situ. Sebab apa? Sebab pembangunan itu daripada pusat. Bila kerajaan pusat macam Anwar Ibrahim ni pergi potong spending dan bagi spending tak cukup. Dah lah dia bagi peruntukan tak cukup pada Kementerian Kesihatan. Dia potong lagi. Apa akan jadi? Lepas tu dia boleh cakap pasal klinik uzo seolah-olah salah dia kata klinik uzo. Klinik uzo. Kalau klinik uzo macam mana nak ubat pesakit? Aku dah rasa macam apa tau. Kau ni Perdana Menteri, kau boleh buat lagi lawak bodoh macam tu? Yes. Geng, aku cakap kau memang sampah, geng. Kau tahu tak? Ada manfaat Anwar jadi Perdana Menteri.
menunjukkan betapa level sampahnya bukan hanya Anwar Ibrahim dan parti-parti yang sokong dia. Mak Sabu lagi lah Olivia. Ya, Mak Sabu, dia pergi ceramah. Dia pergi ceramah, dia cakap apa tahu? Fatwa PAS dalam politik tak boleh pakai langsung. So, dia boleh cerita, hello, Mak Sabu, kau daripada Amanah kan? Kau ni memang bekas ahli PAS dulu. Tapi bila kau ceramah dekat Johor tu, kalau aku jadi rakyat Johor pun, kalau aku kat situ, aku baling kau dengan botol air, tahu? Tahu sebab apa, Anas? Dia kata, saya dulu ahli PAS. Dia dengar situ, saya dulu ahli PAS. Tahu tak, dia punya kempen tu, dia ni adalah satu parti babi ternak diternak oleh DAP dalam Pakatan Harapan. Dia cerita, dia kata, saya dulu dalam PAS, dia kata kan, dalam PAS diorang ni macam ni lah, dia kata UMNO apa dia kata, Anas, jangan undi UMNO, apa benda? Tak, bukan. Kafe, kafe, dia sebut ada PAS kafe. kalau fatwa kafe undi UMNO. Dia kata jangan guna langsung fatwa politik PAS, dia kata. Fatwa politik PAS ni berubah-ubah, dia kata. Berubah-ubah. Kau tahu tak, Mak Sabu punya ceramah yang paling terkenal di Johor, yang paling menjadi tagline di Johor adalah ceramah benda tu. Ya. Lepas tu ada satu lagi Olivia, bila Mazli Malik ajak tu berdebat. Kau tahu masa bila politician berdebat, kita selalu konon nak ajak budaya berdebat ni, kau tahu masa dia bukan masa kau lawan rumble macam tu. Ya, betul. Contohnya Mazli Malik ada polisi apa dia nak buat. Contohnya Mazli Malik kata, saya nak pastikan Johor ni ada itu ini. Lepas tu nanti si ni kata pandangan dia lain lah kan. Masa tu baru kau panggil, barulah ada point untuk kau berdebat. Ni contoh kalau Mazli Malik tak payah panggil tu lah. Kalau Mazli Malik ajak aku berdebat, aku pergi berdebat dengan Mazli Malik, aku tak rasa aku akan berdebat, aku akan hina dia. Ya. Pasal apa? Aku pun tak tahu apa benda kau cakap. Kau tahu tak, kau punya dengan dulu, dengan masa kau jadi apa dulu, dia jadi Menteri MP, Simpan Renggam punya tu, berjaya buka Starbucks, itu pun dia bangga. McDonald dengan Starbucks, dia kata pelaburan. Aku pening. Di level, kau bayang, dia nak berdebat dengan aku tak kata hebat. On pun jangan pergi pasal buang masa. Dia kecuali lah kalau orang take serious Mazli ni. Contohnya Mazli cakap, Mazli ni orang yang ada polisi, ada idea. Lepas tu dia ajak siapa-siapa berdebat. Aku faham, berdebat ni untuk apa? Sebelum debat tu kita dah tahu lah. Daripada Mazli, dalam kau tak ada idea, daripada kau ajak debat, baik kau ajak rumble je. Ya, betul. Baik kau ajak boxing je. Sebab apa? No point. Lepas tu ada seko lagi Olivia sekarang ni. Kau tahu ada kempen PH, ada seorang Mamat Forex scammer. Ya. Mamat tu dijulang oleh Pakatan Harapan sebagai pakar ekonomi. Nama Mamat tu apa? Ahmad Faizuddin. Siapa yang ekonomis yang dia bukan ekonomis kan? Yang merapu-rapu tu kawan aku Olivia, aku ni memang kawan aku ni dia registered ekonomis. Dia ekonomis yang registered dekat BSKL tau. So dia analis untuk bank. So dia call aku, dia UMNO lah. Dia kata, "Weh bro, kau dah tengok belum Mamat ni?" Lepas tu Ahmad Faizuddin. Dia send aku video.